belanjawan kali itu memang merangkumi semua kelompok rakyat bah. Si-nya macam yang biasanya of course lah, orang susah, orang miskin, orang tidak OKU, tapi itu include semua orang, termasuk sidak artis, termasuk sidak kreatif, especially benda-benda macam tu, inisiatif macam tu yang untuk sidak kreatif tu menggalakkan usaha penggiat seni kreatif tu. Jadi kerajaan dah setuju juga beri kelonggaran perolehan kepada semua kementerian dan jabatan untuk memperolehi produk, merchandise dan kandungan digitalnya. Ya, yang kesannya besar kepada pemain industri kreatif dalam negara daripada belanjawan bajet 2026. Ya, pembentangan belanjawan 2026, kita berterima kasih kepada PMX sebab memberi kita bonus bagi sebutan Aidilfitri dan juga bantuan kelulusan ke dalam SARA kita. So saya mengucapkan terima kasihlah kepada PMX. Sebagai rakyat Sarawak, kami amat berterima kasihlah kepada Kerajaan Persekutuan dan yang amat berhormat Perdana Menteri kita atas keprihatinan menyalurkan peruntukan terbesar kepada negeri Sarawak dalam belanjawan 2026. Langkah itu menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan pembangunan di Sarawak terus diperkasa selari dengan arus pemodenan kini itu. Terima kasih. Saya sebagai seorang ibu kepada anak autism sangat bersetuju dengan langkah kerajaan untuk menambahkan pusat perkhidmatan autisme di seluruh negara. Ini kerana disebabkan kita dapat tengok sendiri pertambahan dalam bilangan anak-anak autisme dari tahun ke tahun. Bila pertambahan berlaku, kekangan pusat-pusat perkhidmatan autisme di seluruh negara berlaku. Jadi dengan inisiatif kerajaan ini sangat-sangat membantu dan saya sebagai seorang ibu sangat-sangat menghargai usaha kerajaan. Terima kasih sangat-sangat kerana tidak menyisihkan anak-anak kami. So saya ingin ucapkan terima kasih PMX. Bajet kali ini saya lihat cukup adil dan seimbang. Bonus, penambahbaikan skim pensyen dan kebajikan pesara, semuanya langkah yang sangat dihargai. Saya gembira bila kerajaan kekal beri perhatian kepada penjawat awam. Ia memberi motivasi untuk kami terus berkhidmat dengan lebih baik.